Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang dikasihi, lagi yang dirahmati Allah. Sebetulnya, jikalau kita mengambil faham dalam perkara lebur yang disuarakan oleh salah seorang sahabat perempuan kita daripada Lombok, dia bertanya mengenai apakah setelah Rasulullah berjumpa Allah dia lebur, dan setelah balik ke bumi apakah kembali menjadi orang, apakah setelah berjumpa Allah dia tak lebur lagi. Seumpama contoh besi kita bakar, semasa panas tidak lagi kelihatan besi, nampaknya macam api. Dan setelah dia sejuk, dia menjadi besi balik, menjadi parang balik. Apakah begitu maksud lebur? Apakah begitu maksud jadi abu? Anda dah jawab secara panjang lebar. Contoh lebur dan contoh jadi abu ini sama, Nanda. Sekali kita bakar, dah menjadi abu. Jadi nak bakar apa lagi? Nak ingat apa lagi? Nak serah apa lagi? Dah jadi abu. Kalau sekalipun bakar, jadi abu. Jadi perkara bakar kertas dengan bakar besi lain. Bakar kertas dengan bakar besi lain. Bakar besi ini umpama orang syariat, orang fiqh, orang tarikat. Ambil air sembahyang, batal, ambil lagi, batal lagi, ambil lagi. Begitu juga syahadah. Ini hari syahadah, besok kafir, syahadah lagi, kafir lagi, syahadah lagi. Umpama bakar besi, bakar jadi api, sejuk jadi besi balik. Bakar lagi jadi api, sejuk jadi besi balik. Jadi lebur di sini bukan macam besi. Lebur di sini macam kertas dibakar menjadi abu. Jadi beza antara besi dengan kertas. Besi dibakar jadi besi balik. Tetapi kertas dibakar tak jadi kertas, dia jadi abu. Jadi apabila jadi abu, inilah tangga tahap penyerahan, tahap lebur orang mengaji ilmu hakikat makrifat. Seumpama leburnya kertas menjadi abu. Bakar lagi abu juga, bakar lagi abu juga. Jadi nak bakar buat apa lagi? Itu makanya orang tahap lebur ini, bagaimana lebur Muhammad, lebur sebelum jumpa, lebur masa jumpa, lebur sesudah jumpa. Ini yang dikatakan fardu sebelum fardu, fardu dalam fardu, fardu sesudah fardu. Selamanya lebur. Tapi nak jadikan cerita, dia buatlah cerita lebur semasa solat, nerima solat. Barang siapa nak bersolat, lebur. Begitu contohnya. Jadi anda dikasih, bagi orang yang sudah jadi abu, kalau masih nak ingat Allah, belum jadi abu, itu besi. Jadi kalau nak serah lagi, itu bukan abu, itu besi. Kita sambung lagi. Jadi lebur orang hakikat makrifat ini umpama leburnya kertas, bukan umpama leburnya besi. Ini hari mengucap, besok kafir lagi, mengucap lagi, kafir lagi, mengucap lagi. Masuk Islam lagi, kafir lagi, Islam lagi. Itu umpama besi dibakar api. Sejuk jadi parang balik, jadi besi balik. Jadi orang hakikat makrifat ni umpama lebur seumpama kertas dibakar menjadi abu. Nak bakar apa lagi anda? Bakar pun abu juga. Bakar pun abu juga.
Jadi orang sudah menjadi abu ni Ananda, jikalau masih nak ingat Allah itu parang, itu besi. Nak syahadah lagi, itu parang, itu besi. Nak bersuci lagi, berwuduk, itu parang, itu besi. Jikalau abu, kalau masih ingat, masih bersyahadah, ya, masih melakukan, bermakna barang siapa bersyahadah belum dia bersyahadah. Barang siapa solat belum solat, barang siapa puasa belum puasa, barang siapa Islam belum Islam. Sebab apa? Umpama kotak rokok, umpama duit RM100 dibakar. Nak baca apa lagi kalau dah hangus menjadi debu? Apakah lagi nampak 100? Apakah lagi nampak kotak rokok? Jadi di situ tak ada lagi penyerahan, tak ada lagi penyembahan, tak ada lagi bersyahadah, tak ada lagi beragama. Melainkan yang hanya ada Allah. Itulah Anda. Jadi belajar ini ada tahap. Tahap besi lain, tahap kertas lain. Jadi kalau tahap kertas, inilah kedudukan dia Anda. Leburnya Rasulullah itu lebur kertas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.